Prosedur ini menerangkan langkah-langkah memohon tuntutan Allowance Mencari Pekerjaan (EMP) melalui portal Lindung Kerjaya. Klik butang Lihat Tindakan pada halaman portal untuk memulakan proses tuntutan. Klik Hantar Tuntutan untuk memulakan proses permohonan tuntutan EMP. Klik Saya masih mencari kerja dan ingin menuntut EMP Allowance Mencari Pekerjaan untuk memilih jenis tuntutan yang sesuai. Klik Saya faham dan teruskan untuk mengesahkan pemahaman dan meneruskan proses tuntutan. Klik Hantar untuk menghantar permohonan tuntutan EMP bagi proses selanjutnya. Anda perlu melengkapkan aktiviti pencarian pekerjaan (ECP) bagi setiap permohonan tuntutan yang dihantar. Anda akan menerima email pemakluman bagi setiap permohonan tuntutan yang berjaya dihantar. Klik Cetak Resit untuk mendapatkan salinan resit tuntutan EMP yang telah dihantar. Klik Selesai dan Kembali untuk menamatkan proses tuntutan dan kembali ke halaman utama anda.